malam ini. Kita masih ada lebih kurang 15 minit saja untuk majlis ini berlangsung. Saya untuk itu dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Profesor Dr. Abdul Aziz Bari untuk menjawab soalan yang ditanya sekaligus menggulung perbincangan kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya saya persilakan. Secara umum Tuan Pengerusi, saya ingin nak menyebutkan soal pelaksanaan Islam. Saya fikir kalau menyebut soal ini kita perlu berbalik pada kerangka perlembagaan kita, dan saya rasa kita harus menginsafi bahawa pelaksanaan Islam ni mengatasi soal UMNO dan PAS. Jadi semua orang yang nakkan Islam, yang cintakan Islam, yang percaya bahawa keadilan Islam itu boleh menyelesaikan masalah, perlu ke depan dan tidak harus terperangkap dengan sentimen kepartian, ya. Mengenai soal UiTM, saya fikir ini soalnya dah basi, dah disebut selalu sangat, ya. Saya nak sekadar nak buat bandingan. Datuk Seri Najib sendiri, ya, sebelum dilantik jadi presiden ataupun menang presiden pun dah mengatakan bahawa DEB akan dikaji semula. So what is so big about UiTM ni? Kita bersaing sekarang. Jadi kalau anda mahukan kita dikurung dan dikongkong, dilingkung oleh pelbagai jenis perlindungan ni, saya fikir orang Melayu sampai bila pun takkan maju, ya. Mengenai soal Perdana Menteri Melayu pun serupa juga. Dalam perlembagaan tidak ada peruntukan yang mensyaratkan bahawa PM mesti Melayu. Melayu atau tidak, itu kenyataan politik, kepandaian politik, kecekapan politik kita. Yang ada cuma di negeri-negeri yang 9 yang beraja itu sahaja yang mensyaratkan bahawa MB mesti Melayu, SUK mesti Melayu dan Islam, ya. Kemudian mengenai soal struktur ideal, tak ada struktur ideal, sebab saya fikir selagi manusia itu namanya manusia, segala ahli politik namanya ahli politik, payah kita nak membuatkan satu sistem yang adil ataupun ideal itu. Saya pernah mengatakan bahawa di Malaysia dengan komposisi kaum yang ada, orang Melayu boleh memerintah sendiri tanpa sokongan kaum lain, tetapi tabi'i politik itu tak mungkin berlaku. Baik pakatan maupun barisan, kalau dia nak memerintah, dia kena dapat sokongan orang bukan Melayu. Jadi itulah senario yang kita harus, kenyataan yang harus kita terima. Kemudian soal kerjasama, bagaimana bentuk kerjasama yang diharapkan? Pada saya mudah saja, dalam hal-hal yang kebaikan, kerjasamalah. Dan saya fikir, saya ambil contoh tahun 1992. Saya fikir siapa yang tua sikit ingat, ya, sewaktu Dewan Rakyat meluluskan usul mengutuk kekejaman ataupun pukulan seorang raja kepada seorang pemain hoki. Semua ahli parlimen termasuk pembangkang menyokong usul itu. Cuma yang saya menjadi soalan ialah BN tak pernah buat begitu. Pembangkang selalu sokong BN kalau hal-hal mengenai Palestin, tapi kalau dia tak mensokong, itu jadi masalah. Itu kenyataan, ya. Ada 2-3 contoh lagi yang saya boleh bawa dalam soal usul-usul di parlimen yang merentas parti macam caucus tadi, ya. Jadi ini satu perkara yang saya fikir perlu disokong, perlu diperbanyakkan. Jadi soal ideal tidak ada, tetapi ada cara-cara tertentu di mana boleh kita bekerjasama. Jadi maknanya tak payahlah kita nak mengharapkan supaya dua-dua parti ini dibubarkan, betul, tak payah. Saya rasa dua-dua parti ini patut atau boleh terus, tetapi dengan cara yang sihat dia bersaing. Mengenai AUKU, ya, saya setuju bahawa daripada awal lagi saya mengatakan AUKU patut dimansuhkan. Tak payah dipindah, buang masa saja. Sebab kalau kita kaji sejarah balik tahun 71 Saudara Khairi, Jabir Khairi tahun 71, kenapa AUKU diwujudkan? Kerana Tuan Razak takut mahasiswa selepas dia menjatuhkan Tuan Abdul Rahman. Jadi sejarah ini sudah cukup mengajar kita. Dan kalau kita tengok tahun 75, kenapa Dr. Mahathir mengetatkan AUKU itu untuk mengekang mahasiswa lepas demonstrasi baling. Jadi saya rasa, dan tempoh 30 tahun, 40 tahun yang kebelakang cukup menjelaskan betapa mahasiswa kurang keterampilan, betapa akademik jadi penakut, profesor pun penakut nak bercakap, ya. Jadi ini masalah, dan yang ruginya apa? Ruginya kita, pembayar cukai. Kita buat universiti sampai 20 sekarang ini, kebanyakan profesornya bisu dan takut walaupun ada kebenaran. Jadi kalau selagi AUKU ini dikekalkan, selagi itulah dia akan menjadi masalah. Mungkin dia mengatakan okey, Section 15 kita dah bina betul, tapi section itu menjadi kerangka, menjadi dahan di mana hantu-hantu bergayutan, dan visi-visi ini, rektor-rektor ini, dekan-dekan ini takut, oleh kerana di belakang tu ada orang, ya. Jadi saya fikir AUKU ini patut dimansuhkan sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya rasa itu saja yang patut saya jawab.
Terima kasih Prof. Aziz. Masa Prof. Aziz tadi 6 minit. Ya, tak adalah, jadi kita bagi pada yang lain pun 6 minit untuk membuat penggulungan. Saya persilakan yang yang berhormat Khairi Jamaluddin untuk menggulung perbahasan. Terima kasih pengerusi. Cuma saya pohon lebih sikit sebab saya banyak soalan tadi. Agak popular pada malam ini saya nampak. Soalan pertama tadi iaitu untuk kita menerima konsep dosa dan pahala. Saya cuma ingin menjelaskan di sini bahawa ini adalah satu masalah yang dikongsi bersama, bukan hanya Barisan Nasional tetapi dengan Pakatan Rakyat juga. Saya ambil contoh. Hari ini dalam surat khabar ada satu artikel yang menceritakan tentang program yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang dinamakan iDance, iaitu tarian bebas yang dianjurkan dengan kerjasama Kerajaan Pakatan Rakyat. Saya tahu PAS pun buat bantahan, tetapi Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang dipimpin oleh Umar Abdul Aziz mengatakan bahawa kita akan teruskan, cuma ada beberapa syarat saja. Jadi apakah PAS akan berkompromi dengan ini, ataupun adakah PAS akan keluar daripada Kerajaan Pakatan Rakyat di Pulau Pinang? Ini contoh dosa dan pahala. Satu lagi, cadangan daripada PAS Selangor supaya penjualan arak di negeri Selangor disekat. Baru-baru ini keluar dalam surat khabar. Tetapi apabila Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang, bos kepada Puak Erdogan dalam PAS, mengatakan bahawa kita tidak akan mengubah dasar yang sedia ada. Adakah PAS akan berkompromi ataupun PAS akan keluar daripada Pakatan Rakyat di negeri Selangor? Jadi ini semua bentuk kompromi yang berhubung kait terus dengan konsep dosa dan pahala seperti mana yang disebut oleh soalan pertama tadi. Kedua, contoh di negeri Kelantan. Apa kurangnya tentang PAS di Kelantan? Saya pada hari ini adalah tetamu Kerajaan Negeri Kelantan. Jadi saya rasa tidak adil saya komen tentang kepimpinan Yang Amat Berhormat Tuan Guru Nik Aziz. Tak, kita menghormati. Saya datang atas jemputan Kerajaan Negeri Kelantan. Saya tak naklah jawab soalan yang kata apakah kurangnya tentang PAS di negeri Kelantan. Satu soalan yang cukup saya rasa confrontational. Biar saya tak komen lah. Yang ketiga, soalan daripada pengerusi Kelab Penyokong PAS Malaysia. Dia ada 5 soalan tadi. Saya pergi satu persatu. Pertamanya soal Ahmad Ismail, Datuk Ahmad Ismail, yang mengatakan kononnya bahawa kaum Cina adalah penumpang di sini. Kita telah mengambil tindakan lembaga disiplin dalam Parti UMNO yang cukup hebat, iaitu penggantungan selama 3 tahun. 3 tahun daripada Parti UMNO. Tetapi saya ingin nyatakan di sini bahawa sekiranya itulah yang dilafazkan oleh Datuk Ahmad Ismail, bahawa kaum Cina adalah penumpang dan sebagainya, saya rasa itu bukannya kenyataan yang saya boleh sokong. Itu bukan kenyataan yang tepat. Kerana hari ini tidak ada bangsa yang menumpang di Malaysia. Cuma saya ingin menegaskan di sini bahawa itu apa yang kita dengar dia cakap yang dilaporkan dalam media. Kita dah ambil tindakan, tetapi dari segi kalau kenyataan itu dibuat, saya sendiri pun tidak sokong. Yang kedua adalah mengenai sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil, ataupun dikenali sebagai vernacular school. Disebut tadi bahawa kalau bahasa Melayu diguna di sekolah kebangsaan dan majoriti pelajar Melayu pergi ke sekolah kebangsaan, kenapa ada perbezaan antara PAS dan UMNO? Seolah-olah bahasa itu tidak menjadi elemen kepada perpaduan. Saya nak nyatakan di sini bahawa perbezaan politik tidak bermaksud bahawa kurangnya perpaduan. Perpaduan negara ini tidak bermaksud bahawa wujudnya parti politik PAS, UMNO, keadilan, DAP dan sebagainya. Maksudnya tidak ada perpaduan nasional. Perpaduan nasional ini merangkumi segala-galanya, bukan hanya pemikiran politik kita. Kita boleh berbalah dalam politik, tetapi akhirnya national interest ataupun kepentingan negara itu menjadi keutamaan bagi semua parti politik. Tetapi dalam hal ini saya nak tegaskan bahawa bagi saya secara peribadi, kita menghormati sistem pendidikan yang sedia ada.